Okey, dekat tangan Abang Rin ni adalah chain cleaner daripada produk Iphone. So ni first time Abang Rin nak pakai. So rantai ni memang kalau tengokkan condition dia, Abang Rin tak pernah basuh. Sebab sebelum ni Abang Rin cuma spray pakai Sicolin Pro Chain saja. So bila rantai tu kering, Abang Rin just spray saja. So sampailah condition tengok rantai tu macam dah tak ada seri. So kita try lah produk Iphone ni. Ni nampak chain cleaner. Okey, sekarang kau tengok jangan perhatikan rantai Abang Rin ni. So condition dia dah tak nampak lah gold dia. Rantai yang Abang Rin pakai ni adalah Arcane brand. So 525 size dia. Okey, memandangkan Abang Rin duduk apartment. So parking untuk basuh ni kat bawah. So nak pergi jauh, so kita buat dekat atas lah. Tapi kebersihan tu kena jagalah supaya lantai ni tak berminyak dan tak kotor lah. So Abang Rin lapik dengan kotak dan juga baju. Jom kita tengok apa hasilnya lepas kita guna Iphone Chain Cleaner. So mula kita buka dia punya stopper ni lah. Kencang sikit. Test. Okey, tengok apa jadi pada rantai ni, bersih ke tak bersih. Okay, kau perhatikan Abang spray ini tak pernah basuh Ini kerak-kerak ni habis keluar ni. Dah lama tak basuh ni. Nampak dia punya berkilat dah tu. Macam rantai baru. Nampak kilat-kilat. Okey, lepas kita bersihkan rantai ni, so Abang Rin nak spray dengan minyak rantai lah. So Abang Rin yang biasa pakai ni adalah daripada produk Sicolin, iaitu Pro Chain Lube. Nampak botol dia macam ni. So ini adalah kepala rantai ni kepala rantai. Kita akan start daripada sini lah, spray Sicolin Pro Chain. So kita pakai cover kertas ni kalau kita dah bersihkan rim dah bersih rantai. So Abang Rin akan dekat ring dia tadi kat tengah-tengah tu dia automatik akan kena lah. So continue sampailah habis. Abang Rin akan spray dekat ring. Ni o-ring dia dekat tepi ni, kita kena jaga dia. Okey, kita dah sampai balik dekat kepala rantai ni. Okey, dah habis. Okey, nampaknya selesai sudah proses meminyakkan rantai. Okey, nampaknya itu sajalah yang Abang Rin boleh kongsikan untuk video kali ini, iaitu penjagaan rantai untuk motor MT-07 atau seangkatan dengannya. Semoga video kali ini dapat memberi manfaat dan ilmu kepada rakan-rakan di luar sana tentang penjagaan rantai. Kita jumpa lagi di next video. Feel the spirit, cross the limit. Bye-bye. Iphone Chain Cleaner.